Di Terengganu 2023 1.5 bilion kerana wang S1 tinggi. Tetapi tambahan daripada kerajaan persekutuan 2 bilion. Kenaikan Terengganu 28%. Tahun 2022 1.55 bilion ringgit. Tahun 2025 3.19 bilion ringgit. 2 kali ganda. Jadi tak apalah kalau tak setuju dalam beberapa perkara ke. Tapi janganlah pergi cerita kata tak ada peruntukan. 2 kali ganda. Kelantan kerana keperluan pembangunan tertinggal. Masalah apa? Banjir, air, jalan, perumahan orang miskin. Ini yang kita tekankan. Jadi saya harap dimengerti hal ini.